Kita bawa ni dengan bil. Tanya Cici. Nombor? Apa saya cakap tadi? Anak didik siapa? Okey, kita dah sampai awal. Sekarang pukul 6.30 pagi. Dekat Race Village, dekat flag off, masih gelap. Kita akan flag off pukul 7 pagi. Suasana dah meriah. Okey, kemeriahan di tapak pelepasan Pahang Ultra 2025. Hai. Tu dia. Orang kuat kita. Apa khabar? Dia masuk. Baik. Inilah orang kuat kami. Mana dia? Mantap. Inilah orang kuat kami, tak ada dia. Mana dia? Hey. Okay, all the best semua runner. Kita dah flag off. Ni Angah. Dialah yang akan lead kita orang. 2025. All the best sangat. All the best Cik Kamal. All the best Cici. Kita cuba yang terbaik. Kak Yanti. Tu Kak Yanti kat depan. Okay, alhamdulillah untuk pagi ni cuaca macam okey. Alhamdulillah. Kita jauh lagi perjalanan. 25 jam cut off time. So kita relax-relax. Ini pula adalah kakak angkat kami yang sentiasa kami sayangi dan kasihi, yang sentiasa berikan semangat. Angkat kita. Yes. Go. Moving. All the best juga. Kita sekarang lari di tepian Sungai Temeloh. Tu dia. Cici. Kalau orang tanya macam mana vibe dari Pahang Ultra, okay, ni vibe dia. Kita akan lari masuk kampung macam ni. Alhamdulillah, ini cuaca pagi sejuk, tenang, tarik lembu. Kita menyusul
tepian Sungai Temerloh. Ladu desa-desa yang indah. Inilah dia. Ini kami first debut 100 km. Jadi kami harapkan kami dapat habis je, InsyaAllah. Yang di depan kami ni sekarang adalah owner Chili Lado, iaitu Afiq Bo. Inilah dia. Beliau antara calon-calon yang menjadi duta asyik. Okay. Medik dah ada standby, yang berambulan dan juga yang bermotor. Kita bersama Kak Baby. Kejap. Sekejap. Dari depan lah, bau cantik. Susah. Diorang laju. Mati dan. Oh lama. Nak cari game. Ardi teman kat sebelah je ni tau. Laju ni tak padu kan. Kampung dia orang lawa. Tahun lepas TGP kita lalu juga kawasan ni. Cantik kampung dia. Okay, kawan tengok topi baru, kasut baru, spek baru. Dia dari atas sampai ke bawah attire dia hari ni. Semua lupa diri. Ini adalah tonggak harapan kami apabila Run Liga. Beliau antara orang yang kami harapkan untuk mencari mileage. Dan hari ini kami beramai-ramai di sini. Ya, Marina Runners. Kita sampai CP, kita top up air dulu, makan minum. Ini adalah CP 1 kilometer 6.5. Tiba teringat dia jumpa Peragak ni. Peragak. Kelihatan Sam Hamdan di situ mencari nur, mencari sinar di hujungnya. Yang berbaki 88 km lagi. Jadi kami bersama-sama mengorak langkah. Tapi alhamdulillah hari ini berkat kehadiran, mungkin dengan doa Abang Sam, cuaca hari ini alhamdulillah cantik, mendung, semendung orangnya. Tak tahulah kejap lagi kan. Iyalah, moga-moga macam ni lah sampai habis. Sekarang kita dah sampai dekat surau ni. Ni apa dia? Bukan surau. Ni apa benda? Program amenity sosial Surau Kampung Ceh, Sungai Ceh. Makan ada ketupat palas. Ada ketupat palas lah. Saya punya satu ya. Okey. Ketupat palas. Okey, sekarang kita kat CP2 Meriah. Ada ketupat palas. Mantap. Alright. Sekarang kita dah 2 jam 43 minit. Kilometer 17.69. Sekarang jam lebih kurang menghampiri jam 10 pagi. Sangat panas dah keluar. So kita akan lari jalan. Memang terik, open kat atas ni. Jalan alhamdulillah cantik, terang, tak ada kereta. Sedap lagi. Okay, alhamdulillah kita dah sampai CP Tok Wan.
CP yang ketiga. Sekarang dah kilometer 22.7, 3 jam 28 minit. Cuaca alhamdulillah cantik. Cantik-cantik. Hari ni Cici perform cantiknya. Okey, kita akan minum dan refill semua makan kat sini. Tu dia. CP 50 dan 100 di sini. Inilah yang orang panggil CP rumah Tok Wan tu. Okay. Kita jumpa dengan Sis Alice kat sini. Tu dia, jumpa dia kat sini. Dewi pun kat sini. So kita akan makan minum refill. Okay, kita dah lepas CP Tok Wan. Kita terjumpa dengan ayam Holland. Itulah seronok dia bila kita cross country macam ni. Kita dapat jumpa macam-macam. Walaupun penat tapi seronok. Sekarang kita dah 4 jam. So Cici dapat cover 25.2 km. Alright. Tak apa, relax. Okay, kita dah 5 jam. Kilometer 30.8 tadi. So sekarang kena substick setiap 30 minit. So Cici dapat buat buffer 5.5 km. Tahniah Cici, tahniah. Okay, sekarang kita masih lagi menghadap panas. Okay, saya pula nak makan substick. Tak boleh nak telan. Alhamdulillah, kita dekat 5 jam 36 minit. 5 jam 36 minit, kilometer 34.61. Dapat air batu. Terima kasih Dato' Enon, terima kasih kru dan organizer. Sorry. Oh, sedapnya. Ya Allah. Sedap. Thank you. Terima kasih semua. So, tu Dato' kali ni dia jadi kru kita orang. First time. Dato' Enon jadi kru. Dewi, aiskrim. Ambil. Now, kita tengah dekat jalan besar ni. Dari Temerloh menuju ke Jerantut. Ya Allah. Pagi tadi sedap, dia macam redup. Lepas tu datang dia punya panas. Ni memang tengah panas sungguh. Nak lari pun dah tak larat. Sekarang kita dah menghampiri ke 6 jam. Kita dah nak masuk 36 km. Betul. Sekarang 5 jam 55 minit 35.96 km. 38.56. 6 jam 22 minit. So dia akan scan dulu nombor boot. 99 dek. Okay, terima kasih dek. Okay, ni nama dia CP4. Tapak Pasar Kuala Kerau. Okay, kita ada, wow, best. Kita ada pie. Kita ada bikai. Marvelous. Tahu ni kita ni rehat dulu ya. Kita tengok dia berlari. Hari ni kita tengok dia di posisi yang lain. Dia menjaga semua kawan-kawan pelari hari ni. Dia belikan kita orang nenal, dia belikan ayam, apam balik, ada ayam gunting. Terima kasih Kak Tutu. Terima kasih banyak. Okey, sekarang dekat kilometer 40. Ya Allah, terima kasih tuan rumah. Oi, abang ni baik hati, tengok bagi air mineral percuma untuk runner. Ada air batu dia sediakan. Nama abang apa bang? Wan. Abang Wan, terima kasih banyak bang. Moga abang dan keluarga dimurahkan rezeki selalu. Amin. Ya Allah, di kala kepanasan bang. Baru tadi cakap masjid ni tak ada air kowe ke? Alhamdulillah. Sinar kat sini. Ya Allah, mungkin keberkatan. Di sinilah sinarnya. Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dalam video nampak macam tak pacak kan? Sebenarnya ni tengah panjang.
Api siang. Okey, ni sekarang pukul 2.30 petang. Kilometer 40. Menghampiri 43. Dia bagi pacak kau-kaunya. So kita layan je. InsyaAllah kita layan je lah. Nak berdesuk pun dah tak boleh dah ni. Kita orang dah tak larat dah. Panas. Okey, alhamdulillah. Okey. Ni untuk rekod peribadi kami. First debut Ultra Pahang. Bukan Ultra Pahang saja. First debut 100 km kami yang pertama, Ultra Road. Ini adalah 50 yang tercepat. Allah, bateri habis. 50 yang tercepat, iaitu 9 jam 10 minit. 9 jam 5 minit tadi. Sekarang dah 50.18, 9 jam 10 minit. Bateri pun dah nak habis. Sekejap lagi kita akan shoot pakai video handphone Cici lah. Sekejap lagi sampai dekat CP kan. Hebat kru kita. Datuk ke depan, ke belakang, ke tengah, ke depan, ke belakang. Hebat kru kita. Aku baru rescue Haris, baru tukar kasut. Ini aku akan kursi tu. Tak boleh buka dah. Sekarang kita kat CP Bonus Gunung Senyum. Diorang dah memang catat kedai. Ada nasi, ada lauk. Ni ada gulai. Best semua. Lepas tu ada burger McD tadi. Dan dah ambil nasi, tiba-tiba ambil burger McD. Mantap. Alhamdulillah dah kenyang. Tu dia nampak tu. Alhamdulillah, terima kasih dek. Mantap. Okey, ni dah start hujan. So alhamdulillah cuaca hujan sejuk. Sekarang dah 10 jam 40 minit 56 km. Hujan tengah lebat. Okey, kita update sikit. Sekarang kilometer 60. 11 jam 33 minit. Kami dah kilometer 60, tengah melalui desa yang lawa ni. Dah tak darat nak lari. Kita jalan je. Semua dah sakit badan. Pengalaman pertama memang perit. Kita dengan Cik Sarah ni. Ni first time kami berultra, first time masuk dan first time dapat berjalan, dapat bersaing dengan Cik Sarah. Tapi kejap lagi dia hilang lah, dia laju. Hebat Cik Sarah. Keadaannya bila dah malam, alhamdulillah orang-orang kampung memang baik, siap pasangkan lampu-lampu raya. Sungguh meriah. Okey, kita dah pukul 7.25 malam sekarang ni. Dah gelap, kita orang dah pasang headlamp. Kita orang dah pasang blinker semua. Ni Sarah, kawan dia. Alright. Cik nak cek toilet, dia dah tak tahan. Dia cek toilet sekejap. Terima kasih pada tuan rumah Abang Kamarul tadi bagi pinjangan kita orang toilet. Ya Allah, terima kasih banyak. Kalau tak, alright, terima kasih. Inilah dia. Kita orang berhenti kejap pergi toilet. Lega. Siapa tu? Afiq ke? Bukan. Okey, tu Abang Kamarul punya kedai. Alhamdulillah kita dah sampai CP6. Berkecap nak sampai sini. Kilometer 67.38. 99. Bang. Tu geng-geng kita. Saya betul. Okey, jom. Makanan sikit. Okey, sekarang kita menghampiri 13 jam setengah. Kilometer 68.66. Dekat depan ni Kesuma. Jalan dia gelap. Cici ada kat belakang. Hari ni kita melihat Kak Tutu dari sudut yang berlainan. Dia memegang lampu sambil berjoget. Joget sikit. Tak nak. Thank you, Tok. Nak ikut. Okey, lampu. Right, kita update sikit.
sekarang dah 14 jam 16 minit. Kita berada di kilometer 73.19. Alhamdulillah, kaki semua dah sakit, tapi kami masih teruskan. Cici ada kat belakang saya ni, betul-betul belakang. Tak larat dah. Dengar suara je lah. Kita memang tagging. Okay, tengah uphill. Okay, sekian saja dulu. Nak cakap lama-lama pun dah tak larat. Kita habiskan dulu. InsyaAllah kita boleh habiskan. Alhamdulillah, kita dah sampai CP kilometer 75. CP Masjid Kampung Baduk, CP 7. Alhamdulillah, kita refill perut sikit. Kita makan dulu sikit apa yang ada. 167. Saya 99. Ada Maggi. Wow, nak Maggi lah. Ada cerita. Okay, Cici buang pasir kejap. Dia masa pakai tu tadi. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita orang tengah melalui satu segmen yang memang gelap, tapi alhamdulillah cikgu kita orang ada menyuluhkan kita orang. Tu dia. Terima kasih Kak Tutul menemankan kita orang. Sangat gelap kat sini. Cici kat sebelah. Okey, kita update sikit. Kita orang dah 17 jam 7 minit. Kita orang dah kilometer 87.3. So kita ada baki 13 kilo lagi. InsyaAllah kita boleh habis. Dia 100 lebih. 102 tak silap saya. Kita orang tengah lalu ni, tepi ni lawa gila. Tak tahu tu apa. Sorry, maafkan saya, handphone saya dah berkabur sebenarnya ni. Okey, saya shoot je lah apa yang ada. Tiba-tiba lawa di tepi sungai. Ya, ada cili. Dah makan. Kita baru melepasi segmen kubur ya guys. Untung ada orang ni. Fotografer tunggu je lah kubur, babe. Mesti mengecik, meletup gambar nanti. Wah, tengok tu. Dah macam-macam cara apa benda si Kamal tu berjoget ke apa. Tengok tu. Uncle, tengok tu Kamal buat hal, Uncle. Hari sekarang dah pukul 12.24, Uncle. Dia orang baru lepas lalu tengah-tengah kubur tadi, Uncle. Betul Kamal tiba-tiba berjoget. Kena rasuk ke apa dia ni? Cepat sikit. Tu dia gelapnya. Saja je nak beritahu betapa gelapnya kat sini. Tapi kat depan tu jaga-jaga ada lampu yang pakai sensor. So jangan terkejut pula Macam ada orang dengar. Tak. Okey, tak apa, sambil jalan. Okey, tak. Jalan je. Okey, sambil jalan. Okey, kita hari ni kita laju Ji, tinggalkan dia Ji. Datuk, apa perasaan menjadi cikgu kat belakang menyebat orang ni? Macam mana aku rasa kat depan ni korang cucuk-cucuk aku ni. Macam tu lah korang. Ui, jauh laju Cici. Dia tinggalkan Dan. Kena kejap dia balik. Kalau korang nak tahu, yang selalunya orang kalau datang Temerloh ambil gambar yang berlatar belakangkan tulisan Temerloh tu, rupanya hari ni kita diberi peluang untuk menikmati laluan ini dekat signboard yang Temerloh ni. Okey, kita update sikit. Sekarang kita dah kilometer 88.7. 17 jam 22 minit. So kita ada baki kurang lebih 12 km lagi. 12 atau 13 sebab semua sekali 102 km. Plus Cici kata 102 km plus. So kita tengoklah. Kalau ikut GPX lah. Alhamdulillah. Kami tak ada target apa. Tahu kami adalah pelari short. Ini adalah debut kami untuk 100 km Ultra Road. Kami baru belajar. Memang susah untuk kami. Walaupun
Diorang kata sini senang, bagi kami sini susah. Apa-apa pun terbaik Ardi, Zul and the crew semua. Mantap, mantap, mantap. Okey, bukan senang untuk kita melihat situasi begini. Pemegang rekod Malaysia Book of Record coast to coast 444 km memegang lampu untuk Cici. Kali ni bukan senang untuk melihat keadaan begini. Alright, alhamdulillah. Kami dah sampai kilometer 90.2. 17 jam 43 minit. So ada baki lebih kurang 12 kilo lagi. Sebab semua sekali. Tapi nanti tak ingat lah, nanti kita tengok lah 100 ke 102. Kurang lebih macam tu. Ni tengah menaiki jambatan Temerloh. Okey, Cici kat belakang ni. Okey, kita dah sampai sini. Sini, saya spray. Kita ke mana bang? Sana. Kita ke mana? Sana. Okay. Belum. Nombor 99. Okey, sekarang kita dekat CP9. Okey, alhamdulillah kita update sikit. Sekarang kalau ikut jam dah 100.05 km. 19 jam 41 minit. Tapi kita masih ada lagi sebenarnya baki 3.4 km. So total semua sekali 103.4. Kenapa boleh jadi 103.4? Okey, satu mungkin mileage lebih. Nombor dua, bila kita berhenti pergi toilet apa semua, mileage tu kan berjalan. So tolak-tolak lah mileage yang pergi toilet lah, apalah, tu jadi lebih lah. Sebenarnya kalau ikut kan 102 lah. So 1 kilo lah ada ni. Nak cakap benda tak boleh, dah tak betul. Sekarang tengah sisa tenaga nak habiskan je ni. Dah nak sampai dah. Lagi 3.5 km. Okay, thank you Cik Kamal. Alhamdulillah kita dah menghampiri ke finish line dah ni. Terima kasih pacekan saya daripada awal hingga ke akhir. Bawah 20 jam setengah. InsyaAllah kita cuba. Tanpa dia saya tak boleh buat. Tanpa dia I love you Cik Kamal. Okey, kita dah 20 jam. Kita update sikit. Sekarang dah 101.71 km. Kalau tengok daripada GPX, kita ada baki 1.8. Lebih kurang lah 1.7. Tak sampai. Kejap, saya cek kejap. Saya cek kejap. 1.68 km lagi. Dah nak sampai flat finishing line FL. Nak sebut pun dah tak boleh. Dah penat. Alhamdulillah. Tapi apapun, salute pada Cici. Tahniah dia. Tanpa Cik Kamal, tanpa suami saya tak boleh habis 100 km Pahang Ultra ni. 3.25 pagi. Penampakan 2 kelibat. 2 kelibat yang membawa bendera. Wow, Marina Runners. Woo! Demi RMC katanya. Untuk MRAC. Thank you Datuk. Shootkan video kita orang. Alhamdulillah kita nak sampai. Thank you Datuk. Okay. Thank you Datuk. Jangan langgar aku. Alhamdulillah. Tahniah Cici, tahniah. Terima kasih Datuk. Oi, lalu. Tahniah. Okey. Alhamdulillah. Tahniah Cici, tahniah. Terima kasih Datuk. Oi, lalu. Pahang Ultra. Syukur. Subhanallah. Begitu shake. Okey. Matikan lampu tu. Oh, matikan. Oh, sorry. Aku siap bawa ni. Okey, kita kena pergi. Pergi mana? Ke nak pergi declare dulu? Tak payah. Sabarlah, tak ada orang nak. Oh, okey.
Datuk, terima kasih banyak. Kerana tak ada dia, kita orang takkan habis. Serius lah. Oh, tak Inon. Tenangan rasa. Dah nak meninggal katanya. Tahniah. Dia ada handphone. Handphone tu ada tengah tanya dia. Tu amboi. Simpan balik barang dah boleh. Apa yang nak? Okey. Handphone yang tak tahu tu mana? Nah, kita bawa ni dengan bil. Tahniah Cici. Nombor? Apa saya cakap tadi? Anak dia siapa? Sini. Okey, tahniah Cici. Terima kasih kepada Datuk. Dalam kita tidur bangun tengok. Terima kasih kepada Datuk Seri, coach kami aka cikgu kami aka kru. Tapi kru untuk semua lah, kru untuk semua. Semua rana. Alhamdulillah kita orang dah habis debut first Ultra Road 100 km Pahang Ultra untuk kami berdua. Dan Alhamdulillah Cici tunjuk sikit placing nombor 8 woman veteran. Wah Ima, saya telah dimarahi di kilometer berapa tadi? Mula dan pertama-tama kalinya kami nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ainon. Okey, kenapa? Dia ni lah orang yang bertanggungjawab, yang ajar kami daripada A sampai Z. Cara fueling, cara makan, macam mana nak jaga pace. Kalau tak, kita orang tak boleh habis. Dia bukan setakat ajar Setiap 2 minggu, bukan setiap 2 minggu, setiap minggu dia akan menemani kita orang untuk simulasi dan juga recovery. Ya, tak pernah dia tolak setiap kali sesi training. Dan tahniah untuk Cici, Alhamdulillah placing nombor 8, berbaloi. Datuk, kita dapat makan free. So jom. Tanya. Baby, Tanya nombor 9. Nombor 9. Thank you Adi. Tanya Zon. Thank you bang. Tanya bang. Dia kata gila budak ni. Oh, okey. Tadi Zul tanya macam mana air cukup tak? Ni dah bergegung je gini, dah mengekek dia kata. Kita boleh kan. Tanya, okey. Sekarang ni dia buat PB dia 18 jam bang. 18 jam 40 minit. Paling laju dia buat. InsyaAllah 24 jam. InsyaAllah kalau ada rezeki esok dia dapat placing. Aku dah tak ada masa dah, cukup lah kan. Kalau tak dapat ni podium dah cukup lah. 3 kali kot. Boleh. InsyaAllah boleh. Saya Tanya, Alhamdulillah. Bang, Tanya bang. Tanya sis, pergi ambil. Pergi dulu. Alhamdulillah. Placing, Tanya. Ya, begini ya kawan-kawan, wajah seorang podiumer. Begitu begitu sekali ya. Berbaloi. Dah macam itu dah. Yang seorang 18 jam. Yang seorang podium. Apa lagi nak? Berbaloi lah macam ni. Kan? Dah lah podium, orang tolong kemas barang. Ambilkan air. Apa lagi nak? Tanya Angah. Tanya Alhamdulillah. Yang penting kita habis. Finisher 100 km. Dengan seng dengan Tanya juga. Tanya